Hai kawan-kawan, saya Awi. Hari ini saya datang kebun Abang Rem. Okey, kita hari ini nak main test HDW50S. Okey, 8 horsepower Hyundai Twin Impeller. Okey, 1 minit boleh 300 liter air dan dia punya maximum height boleh pergi sampai 80 meter. Jom kita test hasil dia macam mana. Let's go. Okey, sekarang kita nak cuba. Okey, 15 kaki dalam, lepas tu 2 inci pipe lebih kurang dalam 200 meter, lepas tu sprinkle lebih kurang 100 biji lebih. Kita cuba tengok hasil macam mana tu. Okey. Okey, pump ni 2 inci masuk, 2 inci keluar. Okey, hak ni twin impeller, dia boleh pilih lah. Okey, 2 inci ataupun 1 inci setengah lah. Okey, nanti kita tengok hasil dia macam mana. Okey, satu lagi Awi nak kongsi, kenapa filter tu, pelampung tu kita nak pasang bagi tegak. Sebab dalam filter tu dia ada satu pelidah kan. Kalau bila kita sandak tu, dia terbuka, air dia tak penuh. Jadi kita kena bagi tegak nah. Ambil perhatian dan kena balut dengan kain ke kelambu ke supaya habuk tak masuk. Okey? Nasib baik ada expert ni orang. Tak ada lah. Kita belajar sama-sama. Kita tengok dalam. Jangan jatuh itu saya. Pam tak bau. Baiklah. Okey, kawan. Dari sini ke sini lebih kurang dalam 200 meter macam tu lagi lah. Tengok ayat dia masih beratus. Okey, jom kita pasang. Okey kawan-kawan, sila share video ni dan follow saya Awi Machine.